Sebanyak 62 pangkalan haram berstruktur di sempadan Kelantan, Thailand sudah dirobohkan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mamak berkata perubahan baki pangkalan haram masih diteruskan dan dijangka selesai sepenuhnya dalam tempoh seminggu. Jelas beliau pihaknya telah mengenapasti 223 pangkalan haram di sempadan Kelantan, membabitkan 216 di tanah kerajaan dan 7 di tanah persendirian. Daripada jumlah pangkalan haram di tanah kerajaan, 120 pangkalan adalah tidak berstruktur, manakala 96 pangkalan berstruktur. Bagaimanapun menurut beliau, isu penyeludupan dan kemasukan secara haram di sempadan Kelantan hanya dapat diselesaikan sepenuhnya melalui pembinaan tembok atau pagar keselamatan. Kita dah mengurangkan sebanyak lebih kurang 95% isu kemasukan keluar masuk secara haram tadi. 5% ini kita susah. Masa cakap, selagi mana tak kita bina tembok ataupun pagar keselamatan, selagi itulah cubaan-cubaan tu ada. Kan? Sebab apa tu? Yang polis jaga dia daripada 136 km daripada Penghalang Kubur sampai ke Jeli sana, 46 km saja yang polis jaga, 45-46 km. Jadi kita pos PJ ada 17, maknanya lebih kurang 2 km lebih antara pos-pos tadi. Jadi ruang-ruang itulah yang kata diambil peluang. Menurut beliau lagi, keadaan menjadi lebih kritikal semasa musim kemarau apabila paras air sungai menjadi cetek sehingga membolehkan individu menyeberang sepadan hanya dengan berjalan kaki. Beliau berkata demikian selepas merasmikan perhimpunan bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan hari ini.